Tiga pemberi pinjaman dengan kadar faedah terbaik, tuan-tuan. Dengar betul-betul, tuan-tuan. Tiga pemberi pinjaman ini saya akan beritahu anda yang mana kebiasaannya memberi anda pinjaman dengan kadar faedah terbaik. Tuan-tuan, yang pertama sekali, sudah pastinya agensi kerajaan. Agensi kerajaan menerima peruntukan daripada kerajaan pusat ataupun kerajaan negeri setiap tahun, dan mereka ditubuhkan bukanlah untuk membuat keuntungan semata tetapi untuk membantu rakyat-rakyat Malaysia, tuan-tuan. Dan sekiranya mereka memberi pinjaman, biasanya kadar faedahnya mungkin sangat rendah ataupun mereka juga mungkin mengeluarkan geran tanpa bayar balik kepada anda. Ada agensi kerajaan bagi pinjaman tanpa perlu bayar balik, atau dalam bentuk geran 0% kadar faedah, 2% kadar faedah, 4% kadar faedah, dan kadar faedah ini dikira dengan kadar pinjaman kadar faedah rata, tuan-tuan. Dan yang kedua, pemberi pinjaman terbaik kebiasaannya adalah daripada bank, tuan-tuan. Bank kebiasaannya memberi anda pinjaman dengan kadar faedah yang rendah, lebih-lebih lagi untuk pinjaman bercagar seperti pinjaman perumahan dan pinjaman kenderaan. Kerana, tuan-tuan, apa-apa jadi mereka boleh untuk melelong rumah atau kenderaan itu untuk menggantikan, mengurangkan risiko mereka. Dengan ini mereka boleh memberi anda pinjaman dengan kadar faedah yang baik, pinjaman kereta dengan kadar faedah 2, 3, 4%, ataupun pinjaman perumahan dengan kadar faedah 3, 4 dan 5% saja setahun, tuan-tuan. Dan logiknya mereka boleh memberi anda pinjaman dengan kadar faedah yang baik kerana mereka mempunyai fund yang besar, dan dengan saiz organisasi mereka yang besar dan fund yang besar, mereka boleh memberi anda pinjaman dengan kadar faedah yang baik. Yang ketiga yang juga baik adalah pinjaman daripada koperasi. Tuan-tuan, harus diingat, koperasi mendapat dana daripada bank dan memberi dana itu kepada anda, dan koperasi juga mendapat dana daripada ahli-ahlinya dan memberi anda sebagai dalam bentuk pinjaman, tuan-tuan. Jadinya, tuan-tuan, kadar faedahnya sedikit tinggi tetapi tetap baik dan lebih baik daripada anda pergi ke along-along, tuan-tuan. Along-along kadar faedahnya maksimum yang boleh dikenakan kepada anda adalah 18%, tetapi apa yang ada di pasaran kebanyakan mereka mengenakan sehingga ke puluhan peratus hingga ke ratus peratus. Sangat bahaya, dan harus diingat sekali lagi, MyLoan berkempen untuk rakyat Malaysia mendapatkan dana daripada bank, koperasi dan agensi kerajaan. Itu adalah tiga pemberi dana yang terbaik, dan MyLoan membantu anda memberi video pendidikan kewangan dan konsultasi kewangan berdasarkan laporan pelapor kredit anda. Nak dapatkan khidmat nasihat MyLoan, pergi ke profil kami, Wahab nombor di profil, dan dapatkan laporan pelapor kredit anda. Kami akan membantu anda mendapatkan laporan pelapor kredit yang anda perlukan, konsultasi kewangan, mendapatkan dana dan penstrukturan semula komitmen anda. Seperti biasa dengan MyLoan, pinjaman anda menjadi lebih mudah. Assalamualaikum, salam sejahtera dan jumpa lagi.